Cara dapat tips yang banyak dalam trading. Okey, macam biasa kami akan suggest korang untuk guna strategi ni kalau korang nak dapat tips yang banyak dalam trading. Okey, first kali korang tengok trend. Setting je moving average period 20 ni. Tengok je candlestick H1 ataupun M30. Korang akan nampak trend tu secara clear. Lepas tu korang tengok direction market tu ke mana. Dalam kes ni Australian dollar, US dollar dia tengah ada kenaikan yang tinggi. So kalau korang trail stop loss, korang dapat entry yang boleh beri korang pips yang banyak. Okay, first kali tengok trend. So kita target untuk buy. Bila price tu buat consolidation dekat candle yang merah-merah ni, dekat sini satu, kat sini ada satu. Okay, price tu bergerak dekat dengan moving average. Untuk kali ni dia dah buat juga retracement ketiga, so korang boleh target untuk buy lagi. Okay, so ini adalah area entry korang dekat-dekat dengan moving average. Dan kalau korang tengok dekat sebelah sini ada satu level puncak, so ini adalah area yang valid untuk korang entry. Lepas tu korang punya set stop loss letak saja dekat previous low. Setup ni sangat simple dan kami sangat recommend setup ni. Lepas tu take profit korang boleh tengok dekat previous high, set take profit korang atas sikit daripada previous high ataupun trail saja stop loss. Stop loss boleh letak dekat previous low ataupun tengah-tengah antara previous low dan juga area entry korang kat sini. Okay. So ini saja setup dia. Price tu ada chance untuk dia naik level sini. Kalau korang nak belajar lebih lanjut pasal trading, boleh chat kami di IG, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube Prof Duit. Kami akan ajar korang for free.